Akak-akak, apakah rahsia akak-akak dalam mendapatkan kecemerlangan untuk SPM 2025? Kalau rahsia saya nak dapat kejayaan dalam SPM ni, rahsia dia satu je. Jangan lawan cakap cikgu. Kalau kita lawan cakap cikgu, hati kita rasa tak senang nak belajar. Kita rasa macam esok tu jumpa cikgu ke? Nak minta maaf ke? Tapi kita malu. So kalau boleh jangan buat dosa dengan cikgu, jangan lawan cakap cikgu, janganlah. Jangan lawan cakap cikgu lah, itu yang penting. Sebab tu berkat untuk kita dapat ilmu. Okay, terima kasih. Okay, tips untuk kalau saya pula, saya akan belajar mengikut masa yang ditetapkan oleh diri sendiri. Okay, maksudnya korang kena belajar tu dengan bersungguh-sungguh. Okay, kalau saya ada kata-kata sedikit untuk korang semua. Kalau kita sebagai pelajar, tolong menghormati semua orang. Tak kisah siapa-siapa pun. Kalau kita buat salah, kita cepat-cepat minta maaf supaya kita tak rasa bersalah tu sampai kita bila-bila lah sampai kita meninggal dunia lah. Terima kasih. Okay, tips saya pula, setiap kali solat, hujung akhir sujud tu jangan lupa doa lah apa-apa yang korang nak. Doa korang nak dapat straight A, nak dapat kejayaan. Yang lagi satu, setiap kali korang contoh kalau korang duduk berjauhan dengan mak ayah korang, tolonglah call tanya khabar, minta maaf, minta restu, minta doa. Doa ibu tu ke langit. Doa ibu tu mustajab. Okay, itu je daripada kita orang. Terima kasih. Bye.